Bismillahirrahmanirrahim. Kesan daripada peristiwa murtad. Peristiwa banyak orang jadi kafir semula bila dengar Nabi wafat, yang sangat dahsyat dalam sejarah Islam. Mereka ada kata habislah Islam ni. Peristiwa murtad yang berlaku telah menggoncangkan penganut umat masyarakat dan negara Islam, sehingga ia meninggalkan kesan yang besar kepada perkembangan Islam secara keseluruhan. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan pengorbanan yang sangat besar dalam mempertahankan dan menegakkan Islam dengan jaya, walaupun mereka terpaksa berhadapan dengan kejutan kewafatan Rasulullah SAW yang menggoncangkan saf dalam umat Islam sendiri. Kemudian disusuli dengan seri pemberontakan fitnah murtad yang besar, termasuklah ancaman dua kuasa besar dunia timur dan barat. Sangat dahsyat. Nabi wafat pun macam tak tertanggung. Nabi ini pemimpin yang Allah pilih, luar biasa. Nabi akhir zaman tiba-tiba wafat, mati. Siapa dia lah nak ganti Nabi? Nak ganti siapa dia pula? Ini sangat dahsyat. Bila Nabi wafat, ada sahabat yang lembek tak boleh bangun, nangis tak terkira lah, sangat sedih, tak tahu nak buat apa, macam hilang fikiran, macam banyak keadaan keluarga dan sahabat-sahabat yang sangat sayang pada Nabi. Dalam masa yang sama berlaku orang-orang Arab yang sudah Islam murtad semula, malik pada jahiliah. Masa yang sama musuh kuasa besar dunia di timur Empire Parsi, di barat Empire Rom, di samping kerajaan China, India, Mesir dan lain yang tak Islam. Islam dikepung di seluruh pelosok semenanjung Arab. Sedangkan Allah Ta'ala katakan Islam ini untuk seluruh manusia. Nabi adalah makhluk, Islam adalah ilmu Allah, sifat Allah, petunjuk Allah yang kekal. Walaupun Nabi mati, Islam tak mati. Allah Ta'ala munculkan kalangan orang yang makin mempertahankan Islam. Bermula dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Bila Sayyidina Umar mengancam barang siapa yang kata Nabi mati aku bunuh, aku pancung dia. Nabi tak mati, tak wafat. Nabi pensan saja macam Nabi Musa, tak nak buat. Sayyidina Umar duduk kuat pedang dalam masjid. Orang-orang munafik takut tak berani bunuh. Ada hikmat juga, ada hikmat. Abu Bakar mari setelah tengok Nabi wafat sungguh, keluar ke masjid, menyampaikan ucapan yang terkenal yang acap kali kita sebut. Tak peduli Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dia berucap, ayuhan nas fa innahu man kana Muhammadan fa inna Muhammadan qad wa man kana Abdullah fa inna Allah hayyul la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa imma qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ketahuilah kamu semua, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup, tidak mati sekali-kali. Tiada Muhammad melainkan dia seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain
Ada yang mati tua, mati sakit, mati dibunuh pun ada. Rasul-Rasul. Maka Muhammad macam Rasul lain lah juga. Mati. Adakah sekali Muhammad mati, tumit kamu berpusing. Berpusing tumit, lari ke belakang, tinggal Islam. Barang siapa yang tumitnya berpusing, lari ke belakang, dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh jatuhkan Allah, agama dia, walaupun manusia lari. Tetap dipelari Allah. Islam adalah nikmat Allah. Jagalah nikmat ini, pertahan nikmat ini, syukur di atas nikmat ini. Barang siapa yang syukur di atas nikmat Islam, pertahankannya, pahala sangat besar. Bila dengar ucapan ni, saya ngomong pun lembek lutut, terduduk. Habis senyap belaka. Senyap belaka. Di Oman, bila berlaku murtad, ketua kampung dia bekas seorang pendiri, Al-Jarud. Al-Jarud, dia datang masuk Islam, jumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Al-Jarud panggil orang kampung dia, tanya, kamu percaya tak Nabi-Nabi zaman dulu? Percaya Nabi-Nabi zaman dulu, semua percaya belaka, Rasul-Rasul. Ada lagi? Mati belaka dah. Dah Muhammad mati macam Rasul zaman dulu juga. Adapun aku tetap dengan Islam, dengan dua kalimah syahadah. Lalu orang kampung setia ikut pertahankan Islam. Orang Yaman sebagai pertahankan Islam. Orang Mekah pertahankan Islam. Mekah, Suhail bin Amr, seorang yang kerah dalam perjanjian Hudaybiyah, mewakili Quraisy. Dia tukang cakap dua cakap musyrikin. Perjanjian Hudaybiyah, tambah bismillah macam-macam. Satu Makkah dia masuk Islam. Bila Nabi wafat, Usaid bin Hudair, gubernur Mekah, orang muda lagi, umur 20-an, tak orang itu baik. Suhail bin Amr tubik berdiri atas pintu Kaabah, memanggil penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, jangan tinggal Islam, jangan tinggal ajaran Nabi, walaupun Nabi dah wafat. Jangan ikut orang lain. Pemimpin Taif panggil orang Taif masuk Islam kalian. Ya Allah, Taif la takunu akhir man aslam wa awalu man irtad. Wahai penduduk Taif, kamu jangan jadi orang yang akhir masuk Islam, dulu sekali murtad. Ini kawasan-kawasan yang tak murtad, tinggal sikit je beberapa kabilah Arab. Sebahagian besarnya murtad, menyebabkan Islam dikepung di segenap penjuru dunia. Ini sangat dahsyat. Tapi Allah Ta'ala memelihara Islam. Allah menunaikan janjinya melalui firman berikut, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kalangan kamu sekalian bahwa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah, yakni pemimpin-pemimpin yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia akan menguatkan dan memberikan kuasa pemerintahan kepada agama mereka, Islam.
yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan daripada ancaman musuh dan jenayah. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kejayaan mengalahkan dan mengatasi fitnah murtad telah meninggalkan suatu kesan yang sangat besar kepada Islam dan umatnya seperti bagaimana berikut. Allah Ta'ala berjanji Islam akan dipelihara. Janji Allah Ta'ala, orang Islam akan memerintah, berkuasa. Walaupun Nabi mati, Islam kekal. Walaupun kerajaan Islam jatuh, Islam kekal juga, dijamin Allah Ta'ala. Silih berganti. Berlaku murtad, muncul para sahabat mempertahankan Islam. Islam berjaya dipertahankan, berjaya. Tak hilang Islam ni. Kemudian berlaku serangan pemikiran zaman kerajaan Abbasiyah, bila Khalifah Abbasiyah pesat menterjemahkan buku-buku dalam bahasa asing untuk memajukan ilmu orang Islam. Mula-mula terjemah buku ilmu dunia saja, ilmu kebendaan, ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu selepas macam-macam ilmu terjemah dalam bahasa Arab, menyebabkan orang Islam maju terdahulu pada kaum lain dalam masalah ekonomi. Orang Islam dulu buat bank, orang Islam dulu buat cek, orang kafir tak kenal lagi. Orang Islam dulu buat hospital, orang kafir tak kenal lagi. Orang Islam dulu maju dalam teknologi senjata, orang kafir terkebelakang. Majunya orang Islam maju dalam pertanian, orang Islam memperkuasai pertanian, makanan cukup. Kemudian dia terjemah juga ilmu fikiran, ilmu akal, ilmu falsafah. Dia terjemah ilmu falsafah, manusia guna akal. Dalam bab kajian sifat-sifat Tuhan pakai akal. Maka munculkan mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, macam-macam. Guna akal, kaji sifat Tuhan, pakai akal, pakai fikiran. Sedangkan orang Islam zaman dulu pakai seruh. Akal ni ada batas sebaran dia. Ada puak-puak yang pakai akal, nak pakai akal sama sifat Tuhan guna akal. Timbullah mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, sehingga dia anut di kerajaan Abbasiyah dan keadaan bahaya. Maka muncul ulama-ulama yang mentajdidkan ilmu akhirah untuk lawan falsafah ni. Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, lahir mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah, mengulas sifat-sifat secara falsafah untuk lawan Mu'tazilah ni. Dia ambil contoh sifat 20, macam-macam lagi. Itu untuk nak lawan falsafah, untuk lawan falsafah, pakai sifat-sifat Tuhan ni, lawan falsafah, kalah Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Menggunakan akal, guna falsafah juga. Ini Asy'ariyah Maturidiyah ni ialah untuk lawan falsafah ni, kalah, balik semula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah ni bahas sifat je, bab nama Tuhan, bab lain dia tak bahas.
Kemudian kita kerjaan ni pula duk baca bab sifat, bab ni saja, duk balah bab ni pula. Timbul salah dan khalaf. Dua-duanya daripada Islam lah ke? Berlakunya mazhab ini kerana nak lawan falsafah. Ini tajdid. Pemikiran untuk mengalahkan kalangan falsafah. Ini kena sedar. Jangan duduk balah lah bila salah lain, khalaf lain. Khalaf ni ialah untuk nak lawan falsafah ni. Oleh kerana kita duduk mengaji satu bab je, bab-bab lain kita tolak, pandangan lain kita tolak dalam masalah pendekatan, masalah faraq, masalah cabang. Nama ada khilaf. Zaman salaf tak timbul masalah guna falsafah ni. Zaman Abbasiyah timbul falsafah. Maka kena lawan. Kalau pakai salah tak nak lawan falsafah ni. Tak nak lawan, pakai kerah gocoh je. Gocoh tak jadi apa. Kena lawan dengan hujah juga, dengan mantik. Ni kena sedar. Kalau kerjaan ni duk ngaji bab falsafah saja, tak ngaji bab-bab lain. Khilaf sama sendiri. Ini masalah faraq, semua tu daripada pandangan Islam. Sama juga sembahyang tarawih 20 rakaat, 8 rakaat duk balah. Nabi sembahyang 8 rakaat. Zaman Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab buat 20 rakaat. Bukan ada mazhab kata nak buat 40, pada apa rajin sangat. Dua bala pula. Ini kata 8 tak boleh, 20 tak boleh. Ini masalah faraq, jangan duk balah ni. Ini kena faham. Berlaku gerakan tajdid, perubahan berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang kita kena sedar. Ada benda yang berlaku perubahan begitu, kita kena faham. Islam tak mati. Mari penjajah takluk negeri Islam, habis jatuh negeri Islam ni. Jatuh. Tak ada kerajaan yang melaksanakan Islam. Habis dijajahnya, dibelah, dipecah negeri-negeri Islam. Orang Islam dalam keadaan berselerok seluruh pelosok dunia. Syariat Islam tak berjalan lagi. Merdeka apa? Fikiran dijajah lagi. Tapi Quran kekal, ilmu dia kekal, Islam tu kekal, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tetap dipelihara. Zaman moden ni timbul pula ideologi. Komunisme, sosialisme, liberalisme, pragmatisme, nasionalisme, macam-macam. Isma ni. Ism. Ini pahaman baru. Dalam kitab kuning tak ada. Ism ni tak ada dalam kitab kuning, tak ada. Yang benda yang mari kemudian, dulu malah ada kitab kuning lagi. Ada yang mengaji kitab kuning, ni tak ada apa-apa lah. Tak ada dalam kitab, dia kata. Memang di sana ada perkara yang tak ada dalam Quran, tak sebut dalam kitab, benda baru yang perlu dihuraikan oleh ulama-ulama mujaddid yang membaharukan kepahaman. Timbullah kena ada kumpulan-kumpulan Islam mempertahankan Islam, melawan ideologi baru ni dalam negara, ekonomi, politik dan lain-lain, untuk menolak fahaman yang salah daripada Islam. Ni kita kena sedar. Allah Ta'ala tetap memelihara Islam ni, tak boleh mati. Dan akan tiba masanya Islam akan berkuasa semula. Maka masalah macam Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi tu, Nabi Nuh sampai kat 950 tahun. Nabi ini puluh tahun, ratus tahun. Itu berlaku gelombang pasang surut dalam kejadian dunia yang kita faham. Ada masa macam laut lah. Ada masa surut, masa pasang. Begitulah. Masa panah, kemarau, masa hujan. Kehidupan manusia begitu juga. Ada surut, ada pasang. Sama ada surut, pasang, kuat, lemah, jangan tinggal Islam ni. Islam kekal dipelihara oleh Allah. Wallahu a'lam.